Hello geng, satu hari satu monster Galaxy Card. Hari ini kita nak bercakap tentang TCG ataupun nama panjang dia Trading Card Game. Kalau kita bercakap tentang TCG ini, korang akan lebih familiar dengan TCG luar negara seperti Dragon Ball, One Piece dan juga Pokemon. Tetapi sebenarnya geng, kita negara Malaysia ni pun ada TCG lokal. TCG yang saya maksudkan adalah Monster Galaxy. Monster Galaxy Card ini geng, dia based on Monster Universe. Monster Universe ini ada animasi Papa Pipi, Mecha Matu dan Bobo Boy Galactic. Kenapa kita kena sokong Monster Galaxy Card ini? Sebab yang pertama, Galaxy Card ini adalah buatan Malaysia. Semua watak-watak di dalamnya adalah watak-watak buatan anak Malaysia dan juga menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaraan yang utama. Alasan kedua kenapa kita nak kena sokong Monster Galaxy Card ini, sebab Monster Galaxy Card ini lebih jimat geng. Harga satu pack hanyalah bermula daripada RM5 lebih sahaja, compare to ada TCG yang berada di pasaran starting daripada RM10 ke atas. Galaxy Card ni dia lebih jimat lah. Poket takkan koyak. Alasan yang ketiga geng, dia dah hapuskan unsur-unsur randomness. Unsur-unsur kerawakan. Kalau korang beli ni, korang tak perlu risau dah. Korang dah tahu kan apa yang ada di dalam pack tu. So korang tak perlu risau unsur-unsur judi macam tu. Kalau bagaimanapun ada pengecualian dia. Ada kad-kad yang tertentu yang hanya terdapat di dalam pack Fiesta dan juga pack Choki-Choki. Kad-kad yang diberikan adalah secara random, so kita tak akan tahu. Kalau macam tu, mesti random lah, still ada unsur judi lah. Tidak geng, sebab kad-kad ini diberikan secara percuma, bukanlah dibeli. Contohnya, kalau korang beli satu pack Choki-Choki, korang membeli coklat Choki-Choki, kad yang diberikan secara random, cuma tidak perlu dibeli geng. So tiada unsur judi di dalam kad Monster Galaxy Card. Halal. Yang terakhir geng, community yang semakin berkembang. Untuk masa sekarang ni, kita dah boleh nampak dah geng, community Monster Galaxy Card di Malaysia ini semakin berkembang pesat. Banyak tournament-tournament official ataupun tournament-tournament tidak official yang dikelola oleh pihak luar ada dekat scene Malaysia ini. Kalau korang buka TikTok sekarang, korang boleh nampak orang main secara online. Tournament kecil-kecilan semua merata dekat Malaysia ni. Senang lah. Tapi bukan kat Malaysia je geng, dekat Indonesia pun komuniti ni sedang berkembang juga. So, korang boleh nampak dah kan power of local product ni. Korang tak boleh cakap, ni jago kampungnya ni hebat dekat Malaysia je. Tidak geng, dia akan berkembang. Suatu hari nanti korang percaya cakap saya. Mungkin di masa hadapan kita akan ada English version. Itu saja geng, saya nak buat video ni pendek je. Saya tak buat secara panjang. Kalau korang suka konten-konten yang berkaitan dengan Monster Galaxy Card ni geng, korang subscribe and like and share supaya lebih ramai orang tahu tentang kewujudan Monster Galaxy Card, lokal produk kita geng, buatan anak Malaysia. Sampai sini saja video kita ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat dan korang rasa orang ramai patut tahu Monster Galaxy Card ni, buatan Malaysia kita, korang share and like video ini. Dan kalau korang ingin lebih banyak konten-konten berkaitan dengan Monster Galaxy Card, komen dekat bawah geng. Jangan lupa untuk subscribe. So, Assalamualaikum. Satu hari, satu Monster Galaxy Card. Bye-bye.